Baru mati pagi tadi. Baru mati pagi tadi, masya-Allah. Oi, baik. Oi, masya-Allah. Hutan malam-malam ada cak kuih tiaw ah. Serius ah. Bang, Assalamualaikum bang. Bang, mak ada cak kuih tiaw bang eh. Cukup tiaw. Betul bang eh. Cak kuih tiaw. Nak tutup bang. Itu lah cucu tapi kalau nak kita sanggup je buat boleh. Boleh bang eh. Bang nak satu bang. Nak satu boleh bang. Kering ke masak? Ada kering dengan masak. Kering kita buat Kering. Chinese style. Kering Chinese style bang eh. Chinese style. Boleh bang, nak try bang. Boleh. Udang ke kerang? Ke dua-dua layan? Dua-dua bang, boleh bang. Bagi Boleh. spesial, ada spesial bang. Spesial ada. Ada telur. Ada telur. Oi, baik bang, boleh Ya. bang eh. Bang nak tengok abang masak boleh bang? Boleh datang sini. Okey bang, bayang tak. Bang, cak kuih tiaw bang, cak kuih tiaw. Okey. Cak tiaw bang. Cakut tiaw kering. Baik bang. Kering bang eh. Chinese style. Chinese style bang eh. Masya-Allah. Udang kita pakai udang segar. Udang segar bang. Udang segar. Oh, baik. Baru mati pagi tadi. Baru mati pagi tadi, masya-Allah. Oi, baik. Masya-Allah. Api dalam. Bang, api masuk dalam bang eh. Salah. Bang, api gede sikit bang eh. Api lain. Ya. Baik ni. Bang, bau dia naik bang. Smoky wok head. Oh, smoky, wok hey. Masya-Allah. Kerang segar. Kerang segar bang. Apa dia? Kerang segar. Kerang segar, masya-Allah. Malam-malam makan kerang segar mana nak dapat? Kicap bancuan kita sendiri. Kicap bancuan sendiri ke bang eh. Okey. Masya-Allah ni tadi. Telur baik. Telur lah. Tak pernah berniaga Cak Kuih Tiaw ni dah hampir 8 tahun. Cak kuih tiaw ni dah Kali ni hampir kat 8 tempat tahun. baru lah, kat Alam Damai. Ni kat tempat baru Alam Damai mana bang? Alam Damai. Dia dekat Jalan Damai Raya 6. Jalan Damai Raya 6. Nak cari restoran Sultan Alam Damai. Restoran Sultan Alam Damai bang eh. Buka pukul berapa bang? Kita start pukul 5 petang. Kita dah start sampai pukul 1 malam. 5 petang sampai 1 malam. Hari-hari bang. Kita buka setakat sekarang hari-hari. Kalau cuti kita akan maklumkan dekat pijat-pijat. Oh, baik bang. Okay, kita akan masak Kuih Tiaw. Oh, masya-Allah bau dia bang. Bau dia bang. Bau dia lain macam ni bang. Bau dia macam boleh pergi ke mamak sebelah bang eh. So, kita boleh stop. Oh, masya-Allah. Apa lagi bang? Jeruk ni resipi asli ni. Sedap. Resipi asli. Ciri jeruk tak boleh tinggal lah bang. Ciri jeruk memang kena ada. Masya-Allah. Kalau macam ni berapa bang? Yang ni RM10 saja. Yang ni Udang RM10 bang eh. dengan kerang. Udang dengan kerang bang. RM10 bang. Tambah telur mata RM12. Tambah telur